Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan sambung lagi Syama'il Muhammadiyah kita berkenaan dengan akhlak Nabi. Kali ini akhlak Nabi dengan Mu'az bin Jabal, sahabat yang hebat. Baik, sebelum tu sunnah merupakan sesuatu perkara yang disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi percakapan, baik dari segi perbuatan ataupun perkara yang didiamkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang Mu'az ni, Nabi ketika mana di hujung-hujung usia, Nabi demam on off, saat demam, saat elok, saat demam, saat elok, Nabi sakit, no? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu Nabi demam tu, Nabi kata demam Nabi sama seperti demam dua orang, rajulan qauman, dua orang yang biasa, orang lelaki yang biasa. Bila Nabi keadaan kan on off, bila Nabi elok, syiar Islam sampai kat Yaman, Nabi perlu hantar Tok Guru dekat Yaman. Maka Nabi bincang dan putuskan bahawa Nabi nak hantar Mu'az bin Jabal. Sebab apa? Sebab dalam satu hadis dikatakan Mu'az bin Jabal ni pakar kepada halal haram. Cerita tentang Mu'az ni, satu hari ada satu hadis lah, akhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi yawman, kata Mu'az, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang tangan aku lepas solat. Nabi kata, ya Mu'az, inni uhibbuka, wahai Mu'az, sungguhnya aku cinta, aku sayang dekat kamu ni. Mu'az menangis bila Nabi cakap macam tu. Maka Mu'az pun kata, ya Rasulullah, wa abi wa ummi, inni uhibbuka, ya Rasulullah, demi ibuku dan demi ayahku, aku pun cinta dekat kamu ya Rasulullah. Maka Nabi pun sambung, ya Mu'az, la tada'anna dubura fi kulli salatin an taqulu Allahumma a'inni ala zikrika syukrika husna ibadatik. Wahai Mu'az, lepas solat jangan hang bangun dulu sampailah hang cakap an taqulu Allahumma a'inni ala zikrika syukrika husna ibadatik. Doa tu yang Nabi ajar dekat Mu'az. Okey. Maka tu wasiat Nabi dekat Mu'az. Nabi sebenarnya nak sampaikan doa tu je, nak sampaikan wasiat tu saja, tapi Nabi punyalah kasih sayang baginda dengan Mu'az ni sampai pegang tangan, sampai peluk, sampai menangis Mu'az. Allah Akbar. Nampak ada akhlak Nabi dekat situ. Maka kita sambung balik cerita kita. Nabi nak hantar Mu'az pergi dekat Yaman. Bila Nabi nak hantar Mu'az pergi dekat Yaman, buatlah kenduri makan dekat Madinah, lebih kurang macam itulah tuan-tuan. Habis makan apa semua, buat kumpul semua, Nabi pun nak hantar Mu'az keluar. Nabi kata, wahai Mu'az, tak apa, aku hantar kamu turun pada Masjid Nabawi ni sampai ke pinggir Madinah. Maka berjalanlah Nabi, Mu'az bin Jabal dengan kuda dia. Boleh bayangkan tuan-tuan, dua orang ni berjalan. Tengah-tengah duduk jalan ni, tengah-tengah ni Anas balik jalan. Tengah-tengah duduk jalan ni, dalam hati Mu'az rasa something pelik lah. Rasa macam tak sedap hati. Siapa ni? Rasa macam gelisah, rasa macam sedih. Bila sampai dekat pinggir Madinah, Nabi kata macam ni dekat Mu'az, wahai Mu'az, hang tengok aku dalam-dalam. Mu'az waktu tu bergenang dah air mata dia tuan-tuan. Tengok dalam-dalam, Nabi kata, wahai Mu'az, tengoklah aku puas-puas. Lepas ni hang nak pergi Yaman, jauh, hang nak pergi lama kat sana. Mungkin hang tak sempat dah nak jumpa aku lepas ni. Kalau jumpa pun hang takkan jumpa dah, takkan tengok wajah aku macam hari ni. Hang akan tengok maqam aku. Wahai Mu'az, tengoklah. Meramu air mata Mu'az tuan-tuan. Sedih dia, ya Allah, sayang dia dekat Nabi. Nabi sweet dengan Mu'az ni. Nabi cakap macam tu kat dia, Allah Akbar. Walaupun Mu'az sayang kat Rasulullah, tak sampai hati ni bila dengar Rasulullah cakap macam tu, nak tinggal Rasulullah. Tapi Mu'az kena pergi juga sebab Islam jauh lebih besar. Maka Mu'az pun pergi. Mu'az kata, dalam perjalanan sampai ke Yaman, aku menangis sungguh, tak tahan. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nampak tak akhlak Nabi dengan Mu'az, sweet Nabi dengan Mu'az. Itu sahaja kisah kita hari ini. Kita akan sambung lagi akhlak Nabi. Nabi seorang yang prihatin, seorang yang sweet, seorang yang ada momen yang terindah dengan semua orang. Hari itu kita dah dengar dengan orang yang duduk di pinggir Madinah, Zahir. Hari ini kita dengar Mu'az pula. Lepas ni kita akan dengar orang lain pula, ada kanak-kanak, orang tua, orang Yahudi, orang buta, semua kita akan dengar yang ada momen indah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jom kita amal sunnah Nabi. Semoga kita cinta Nabi, Nabi cinta kita. Jumpa Nabi di haudun Nabi. Assalamualaikum.